Ambil tak banyak sebab kita orang dah makan ada 18,000 kedai lah. Saya panggil kawasan ni segitiga nasi kandar sebab dia ada nasi kandar Abu, nasi kandar Jeti dan juga nasi kandar Jalil. Hang ni manusia makhluk yang pelik aku jumpa lah, Pak. Setiap kali kita main Pening, satu hari 18 kali hang makan nasi kandar. Dia nasi Pening bang, dia ada bermacam-macam jenis nasi kandar ni. Yang pagi tadi kita makan jenis lain. Yang ini jenis lain, resepi lain, rasa dia tak sama. Ini pun antara favourite saya. Ini nama dia nasi kandar Jalil. Dia unik sikit. Dia bukan dalam pulau. Dia dekat area Pangsapuri, rumah flat lah. Dekat area Bagan. Dekat dengan, kalau saya panggil kawasan ni segitiga nasi kandar. Sebab dia ada nasi kandar Abu, nasi kandar Jeti dan juga nasi kandar Jalil. Tapi nasi kandar Abu dah tutup, tak tahu sebab apa. Dan ketiga-tiga nasi kandar ni rasa dia tak sama. Kalau kat Jeti tu rasa dia macam cair-cair sikit tapi full of flavor. Kalau nasi kandar Abu yang dulu itu memang style betul-betul rasa macam makan dekat kampung. Yang ini dia tengah-tengah. Dia rasa tengah-tengah. Antara tiga tu biasanya kita wajib singgah lah. Makan dulu. Tak boleh. Sejuk tak sedap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sur eh? Sur. So dia punya campuran kuah tu kat sini lebih banyak. Dia ada macam-macam. Ada rasa dal, ada rasa apa semua kan. Kalau yang lain tu kebanyakannya sikit-sikit je kuah dia. Depend pada taste masing-masing. Ya, Pak. Jangan. Okey. Okey, Bang. Dia dekat sini Bang kan. Banyak-banyak laut ni kan. Satu yang paling aku suka, Bang. Ni dia. Dia punya telur ikan ni, Bang. Telur ikan dia nak rasa masak sangat tidak, tak masak pun tidak. Tengah-tengah. Operation apa kat kedai ni kan? Dia buka pukul 5 pagi, seawal 5 pagi dan dia tutup pukul 11 malam. Hari-hari dia buka. Hang nak tahu? Ramai sini hang makan, hang tahu lah. Kita orang ambil tak banyak sebab kita orang dah makan ada 18,000 kedai lah. Jadinya kita ambil nak jamah je. Nak rasakan dia punya different dia. Itu pasal nak potong balik kena minum air kopi tu. Dia naturalkan balik anak tekak tu. Ini saya punya resepi lah, korang aku tak tahu lah kan. Assalamualaikum.